Okay, kita nak ke mana ni? Kita on the way mencari ATM. Lepas tu on the way ke Teo Peng Sama. Teo Peng Sama. Isi perut. Isi perut. Isi apa ni? Isi apa yang patut lah. Ada ayah. Ada ayah. Kalau pork maker boleh awak kaya terus. Itulah tak apa. Sakon lalu dah tadi. Kekabusan. Jadi nak tagri ang. Ni patut. Masuk ke? Kan apa nak pakai rata panjang ah. Bukan ada apa yang dekat rata panjang ke dok? Rata panjang mana mu ni? Rata panjang dia tu dia patah. Ni padat lang. Sekarang kita ni makan ya. Nasi pula Teo Peng 5 sen. Teo Peng 5 sen. So sekarang ni kita berjalan untuk menuju ke tempat makan. Air Teo 5 sen. Salah tutup abang. Tengok ah. Nak cari Teo, Teo tutup. Mengendong. Kenapa? Tutup. Oh, ni kat Kita nak pergi mana? Sekarang ni kita nak lagi makan, nak pergi breakfast dekat kedai air 5 sen. Kedai tu memang kedai legend lah. Sekarang ni kita tengah sesak. Kita jumpa kedai tu. Nak jumpa jalan? Air pun maybe Tembus hutang mana ni? okey, ambil kereta. Boleh? Kau ni eh? Ayo kita cuba. InsyaAllah boleh. Boleh. Tumpang lalu. Tumpang lalu tuan rumah. Ambil masuk belakang kedai tu. Salah pintu dah. Masuk belakang kedai dah. Oh, cakap yang baik. Si kabu. Orang 5 kau. Adik, daging. Daging apa ni? Wish. Daging dia. Daging kunyit. Kunyit. Makan apa ni? Oh. Macam lauk saya ni. Macam Apa lain mak? Nasi lemak. lemak dah lagi. Pakai bakar. Kau tu tepi mah? Nasi kabu. Bukan tu tepi seri. Mana? Tepi seri. Makan tak? Oi, dah macam ini adalah haiwan purba. Oh Tuhan, tengoklah dia. Lelaki rat. Dia adalah tidak air. Makan lawan dia seperti kecil. Lihatlah. Sekarang kita nak ke mana? Balik ke kereta dan kita akan pergi ke Gua Ikan. Gua Ikan. Tahu minyak sini. Ada dah sini. Minyak sini. Kira dia sama je tau. Kira liter. Satu ni 5 liter. Oh 5 liter. Siapa? Apa? Nombor 1 sini. Aku pun confused. Dua kiri kanan. Kau nak pergi mana? Oh ni nampak. Oh ni nampak lama. Depan sikit. Situ boleh ada tulis-tulis. Ada pisang. Ya aku pakai paling ujung kan. Kau pakai je lah. Tinggal lah hantar. Bukan mesti tu. Komplek tu. Dekat mana ni Wak? Dekat mana? Di kompleks gua at Double. Double. Kita akan nampak gua Batu Kapur 3. Nice.
Lepas tu kau. Ayo Ni orang dah berani nak masuk. Banyak kat tu. Apa tak? Oh ni banyak. Aluh-aluh. Guide. Biar-biar ni boleh lah. Oh sepi lah dalam ni. Ajar air. Air pun mengalir. Apa mai? Dapat je zoom ni. I'm Batman. I'm vengeance. Adakah ini tulisan orang terdahulu? Tidak, ini tulisan kata yang menetap di gua. Dah tulis. Kamu rasa bagaimana, Farid? Saya rasa ini sejuk. Ini gambar orang purba. Ini seperti huruf T. Sekarang ni berada di dalam gua apa? Gua ikan. Gua ikan. Gua apa? Fish cave. Inilah yang dinamakan fish cave ya. Fish cave. Jangan salah aku. Sekejap aku nak pusing tu. Kita di mana ya? Kita berada di gua ikan. Tapi saya tak nampak mana ikan. Jom kita pergi cari. Gua ikan ni kalau kita teruskan sampai ke dalam, kita akan boleh keluar ke belah seberang, iaitu ke kawasan kebun penduduk tempatan ya. Ni ada budak-budak kampung mandi sungai. Dan belakang tu ada kebun atau ladang. Ladang kot ke kebun. Kebun rumah orang. Ada rumah. Ada rumah. Ada rumah dah kan eh? Nampaknya bukan kita saja di sini ya. Akhirnya saya keluar juga. #MU. Akhirnya penyokong-penyokong MU dapat melihat suasana di luar gua setelah sekian lama. Kita menang.